Jadi hari ni kita nak tengok kita punya pokok-pokok lagi waktu pagi ni. Yang ni adalah kita punya mint. Okay, mint. Jadi mint ni dia senang tanam. Sebab apa? Sebab dia kita cucuk-cucuk je. Tak perlu nak buat apa-apa sangat. Tak perlu nak jaga terlebih-lebih ke apa semua. Okay, mint sangat senang. Cumanya macam biasalah dia tak boleh air bertakung. Jadi pastikan kalau guna media tu media yang senang air untuk mengalir keluar balik lah lepas daripada kita siram. Tapi dia memang suka air. Jadi korang kena siram lah pagi petang. So ni mini dah naik dah. Yang kecil-kecil ni. So selalunya orang ambil pucuk-pucuk ni buat ulam lah. Pucuk ni ambil buat ulam. Dia rasa berangin-angin. Kalau suka minum teh dekat kedai Arab tu boleh lah petik je. Lepas tu letak dalam teh. Memang rasa dia sedap, harum. Jadi tu tanah dia, okey. Guna tanah biasa, tanah hitam je. Kalau beli kat kedai Eco pun boleh pakai gak. Tak payah nak susah-susah nak mencari apa semua, tanah. Yang penting baja pun kena baja lah. Baja jap. Rasa macam ada baja sini. Tak ada. Nanti next video lah tunjuk baja pula. Ni tunjuk mint kita segar-segar ni. Tapi ni tanam dalam kawasan balkoni je. Tak payah daripada bawah terik matahari semua tak ada.